Oi. Okay, antara latihan yang boleh dibuat kalau kau nak pergi hiking ke trekking ke kan, banyakkan berjalan. Lepas tu maintain air dalam badan. Sebab apa? Bumi, bentuk muka bumi hutan ni tak sama dengan bumi kat luar ni. Dia tak rata. Okay, dia tak semestinya kau boleh lari 10 kali padang, kau boleh hiking dengan berjaya. Okay, jadi syarat dia banyakkan berjalan, bergerak lah masa berjalan. Lepas tu maintain air dalam badan. Sebab apa? Sebab 1 liter air tu kena kontrol kan. Sepanjang kau hiking, air tu kau bukan boleh minum kejap minum tau. Dia ada masa-masa dia, kau kena kontrol air tu. Okay, so antara latihan yang boleh dibuat, banyakkan bergerak, banyakkan berjalan, maintain air dalam badan. Target lah dalam orang dewasa, kalau normal dalam 2.5 ke 3 liter kalau betul nak hiking lah. So maknanya bila kita hiking nanti, bila kita trekking nanti, dia punya tu kita dapat jarak kan. Maknanya kita jimat lah air tu kan. Kau tak semua tempat hiking ada mata air. Kalau yang jenis day trip tu boleh lah bawa air ni sekian-sekian banyak, pergi balik kan. Tapi kalau bila nak masuk ke level hardcore, yang trekking ni jauh, makan 2-3 hari, masa tu lah air tu kontrol. Bukan hiking tau, hidupan keseharian pun sama kak kan. Okay, boleh? Right.